Ini bukan video motivasi yang biasa kita tengok, ini realiti kenapa kita gagal dan kenapa ataupun apa yang kita patut buat sebenarnya. Pernah tak pada 1 Januari akan tulis dalam buku nota, tahun ini saya nak kurus, saya nak mula simpan duit, saya nak jadi lebih rajin, lebih baik. Dan sekarang dah bulan Disember, buku tadi tu hanya penuh berapa muka surat depan je. Kita beli planner mahal, beli water bottle besar, kononnya nak start minum air kosong dengan banyak lepas ni. Beli kasut baru, kononnya nak start jogging. Dan semuanya akhirnya jadi decoration di rumah. Kenapa? Kenapa semangat yang tinggi ni hanya ada pada awal tahun tapi hilang pada bulan Februari? Ada orang yang saya kenal bulan Januari tu pun dah terus hilang. Dan sekarang 2026 akan datang. Adakah kita akan terperangkap sekali lagi? Hari ini saya nak ceritakan satu kisah psikologi manusia dan mungkin selepas anda mendengar sampai habis, anda akan buat benda yang baru dan tak akan ulang benda yang sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Oh ya, disclaimer jap. Ini bukan video motivasi yang biasa kita tengok, ini realiti kenapa kita gagal dan kenapa ataupun apa yang kita patut buat sebenarnya. Saya kongsikan satu kisah seorang rakan, kita namakan adik Aaron. Setiap tahun Aaron beli buku planner yang baru. Setiap tahun dia tulis azam yang sama. Nak kurus, nak simpan duit, nak bangun pagi, nak jadi manusia yang lebih baik. So pada 1 Januari Aaron bersemangat. Dia bangun awal, dia makan makanan yang sihat, dia pergi jogging ke taman. Masuk minggu kedua, Aaron dah mula skip sehari. Masuk minggu ketiga, dia dah mula kata, nantilah, saya sibuk hari ni. Masuk minggu keempat, dia dah mula rasa malu dengan planner, dengan buku, dengan strategi dia sendiri. Dan pada bulan Februari, planner itu dah hilang ke mana? Macam familiar tak kisah ni? Macam pernah dengar kisah Aaron? Adakah Aaron itu adalah kita? Sekarang saya nak tanya, masalah Aaron sebenarnya apa? Setiap kali kita tulis azam, kita ada satu perasaan pelik. Perasaan yang macam kita dilahirkan semula. Pakar psikologi panggil itu fresh start effect. Bila masuk tahun baru, kita rasa hidup baru, kita rasa nak ubah diri, kita rasa boleh jadi orang lain. Macam bila kita beli buku baru, mula-mula tulisan kita cantik kan? Tulis kemas, ada warna, ada stiker, ada highlight kat muka surat pertama kan? Masuk muka surat yang ke-7, tulisan dah jadi macam cicak boncai, dah cacing dah sikit kan? Masuk muka surat 20, buku tu pun hilang, azam baru pun hilang. Sama macam tu. So kita suka azam sebab kita suka bayangkan hidup kita lebih cantik. Tapi kita tak suka proses untuk yang penat ni. Proses ni yang kita tak nak, kita tak suka. Sebenarnya otak kita sebenarnya dah rasa puas sebelum kita mula. Bagaimana? Contohnya, bila kita cakap tahun ni saya nak kurus, otak je dah bagi reward kecil. Dopamin rasa seronok. Padahal kita tak buat apa-apa pun, baru berazam, baru berimpian. So hanya dengan bercakap, otak kita dah rasa kita berjaya. Sebab itu kita suka buat azam. Sebab bayangan kejayaan itu sedap, rasa puas daripada kejayaan sebenar. Kita suka visual. Diri kita kurus, kita ada six pack, kita ada banyak duit, kita ada kereta idaman, kita jadi lebih bijak. Kita suka bayangan ini. Tapi kita tak suka untuk buat bangun 6:30 pagi, jogging dalam hujan, menahan lapar, tolak makanan yang bermanis yang tak bagus ni, beli benda-benda yang tak penting. Nampak? Azam itu indah, proses itu yang sakit. Dan manusia secara nature-nya lebih suka keselesaan hari ini daripada kesenangan masa depan. Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang hanya bermimpi? So apa bezanya? Itulah bezanya. Kalau begitu, kenapa kita buat azam? Sebab manusia perlukan harapan. Azam ni adalah macam satu alasan untuk kita terus hidup. Untuk kita terus hidup dengan lebih bermakna. Bayangkan hidup tanpa harapan, tak ada impian untuk jadi lebih baik, ataupun tak ada sebab nak berubah, tak ada masa depan, tak ada peluang. Kita buat azam bukan semata-mata untuk capai, kita buat azam untuk percaya diri kita masih boleh berubah. Kita buat azam dan kita nak ada pengharapan. Dan itu indah. Harapan ni dia jadi bahan bakar hidup.
Tapi harapan tanpa tindakan ialah api yang padam secara perlahan-lahan. Jadi apa yang kita patut buat? So, jangan mula dengan azam yang besar. Itu big mistake. Mula dengan habit yang kecil, yang konsisten. Nak kurus, jangan target 10 kilo dulu. Target kurangkan 1 minuman manis. Dah bagus lah setiap hari. So, nak simpan duit, jangan target 10,000. Susah. Target simpan RM3 sehari. Ya, RM3. Kecil kan? Tapi otak boleh terima dan kita boleh start immediately. Tak rasa susah sangat. Nak jadi rajin, nak jadi bijak, nak jadi pandai, janganlah target baca 30 buku setahun. Susah. Start baca dengan 10 buku mungkin. Di 3-4 page buku sehari. Kita gagal bukan sebab kita lemah. Kita gagal sebab kita memandang hasil, bukan proses. Orang berjaya tak kejar azam, mereka bina habit. Azam tu sebenarnya bermula dengan impian. Tapi kerjayaan bermula dengan disiplin yang kecil yang kita repeat, kita ulang. Alright? Kalau Islam kata apa? Istiqamah. Perubahan itu biar kecil tapi berterusan. Jadi, bila masuk tahun baru nanti, jangan tanya apa azam saya. Sebaliknya, tanya pada diri sendiri, apa habit kecil yang saya sanggup ulang setiap hari. Sebab orang yang berubah bukan orang yang berazam, tapi orang yang berubah adalah orang yang berdisiplin walaupun tiada siapa yang nampak. Semoga tahun baru anda bukan penuh dengan azam baru, tapi penuh dengan habit-habit kecil untuk menjadi perubahan besar pada masa yang akan datang. Sekian Akademi Dr. Aizul Amal, pembelajaran sepanjang hayat.